dan salam sejahtera semua pelajar-pelajar cikgu. Hari ini, cikgu akan berkongsi tentang tips menjawab soalan ujian bertutur bahasa Melayu individu. Untuk soalan bertutur individu, calon akan diberikan satu bahan rangsangan yang mengandungi gambar dan petikan untuk dibaca. Pelajar kemudiannya akan membaca bahan rangsangan tersebut secara mekanis. Kelas, apa itu membaca secara mekanis kelas? Mekanis bermaksud membaca secara kuat dan jelas tahu. Kenapa harus baca dengan kuat dan jelas? Kerana pentaksir akan menilai dari segi tata bahasa dan kosakata, sebutan, intonasi, nada, kefasihan dan juga idea yang bermakna dan relevan. Di sini, cikgu sertakan sekali contoh bahan rangsangan sebagai rujukan. Kemudian, calon kemudiannya akan diberikan 4 soalan untuk dijawab iaitu 2 soalan berdasarkan bahan yang bermaksud calon perlu mencari jawapan daripada bahan rangsangan. Macam mana pula nak cari jawapan daripada bahan rangsangan? Untuk soalan 1 dan soalan 2, calon perlulah memahami bahan rangsangan dengan teliti. Kemudian, cari 1 atau 2 perkataan yang sama yang terdapat dalam soalan. Lihat pada contoh soalan dan contoh jawapan yang cikgu kongsikan di sini. Contoh soalan nyatakan pihak yang menekankan usaha untuk menangani isu keciciran murid. Jadi, calon perlu merujuk pada bahan rangsangan untuk mencari perkataan atau ayat yang sama terdapat dalam petikan. Seperti yang cikgu bulatkan di sini iaitu isu keciciran murid. Jadi, pada bahan rangsangan ini juga, kita boleh lihat terdapat perkataan yang sama iaitu isu keciciran murid seperti yang cikgu bulatkan. Maka, ayat tersebut adalah jawapan kepada soalan yang ditanya. Calon perlu menjawab dengan lengkap tahu. Calon juga perlu buat perkara yang sama dengan soalan 2 kerana soalan 2 juga calon perlu cari jawapan daripada bahan rangsangan. Seterusnya, untuk soalan 3 dan soalan 4 adalah merupakan soalan kemahiran berfikir aras tinggi yang bermaksud pelajar perlu guna ayat dan perkataan sendiri untuk menjawab soalan. Calon boleh mulakan setiap jawapan dengan menyatakan sebahagian frasa soalan yang ditanya dan guna penanda wacana yang sesuai. Contoh soalan pada pendapat anda, apakah kelebihan sekiranya seseorang itu mempunyai ilmu? Jadi, untuk menjawab soalan berikut, calon perlu menukar perkataan anda kepada saya dan ulang semula frasa soalan tersebut dan menambah perkataan ialah atau kerana seperti yang cikgu tunjukkan pada anak panah merah. Contoh jawapan yang tepat ialah, pada pendapat saya, kelebihan sekiranya seseorang itu mempunyai ilmu ialah. Selepas perkataan ialah, murid akan menambah pendapat mereka sendiri yang relevan dan bermakna, kemudian guna penanda wacana untuk menambah isi yang seterusnya untuk membentuk sebuah jawapan yang tepat dan dramatis. Begitu juga dengan soalan 4. Gunakan tips menjawab yang sama untuk membina jawapan yang lengkap. Setakat itu sahaja dulu perkongsian kita pada kali ini. Cikgu harap video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda menjawab soalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini, cikgu akan berkongsi tip menjawab kertas 2 soalan sintaksis iaitu menukarkan ayat tunggal kepada ayat majmuk. Sebelum itu, cikgu akan menerangkan secara ringkas tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal tidak mempunyai klausel lain yang bergabung. Seterusnya, ayat majmuk pula mempunyai lebih daripada satu subjek atau predikat, mengandungi 2 atau lebih klausel. Klausel tersebut digabungkan menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, kerana, supaya, apabila, lalu, atau dan sebagainya. Sekarang, mari kita belajar tip untuk menggabungkan ayat-ayat tunggal menjadi ayat majmuk.
Mohon sediakan buku nota dan pen untuk mencatat nota penting. Sebelum menjawab, awak perlu membaca arahan soalan dengan teliti. Kemudian, baca petikan yang diberikan dengan teliti. Untuk menggabungkan ayat-ayat tunggal, kenal pasti subjek dalam ayat pertama, kedua dan ketiga jika ada. Kemudian, fikirkan kata hubung yang sesuai untuk menggabungkan kata tunggal tersebut. Mari baca bersama-sama soalan tersebut sebelum mula menjawab. Kemudian, pisahkan ayat dalam teks tersebut seperti yang ditunjukkan. Selepas itu, cuba gabungkan ayat tersebut menggunakan kata hubung. Perhatikan setiap ayat dan tentukan subjek serta predikat. Gugurkan kata ganti nama diri sekiranya sama. Selain itu, subjek atau predikat yang sama juga boleh digugurkan. Akhir sekali, tentukan kata hubung yang boleh digunakan. Mari kita tengok contoh yang kedua. Teliti ayat yang diberikan, kemudian tentukan subjek dan predikat ayat tersebut. Sekiranya subjek sama, boleh gugurkan satu subjek, begitu juga dengan predikat. Subjek atau predikat yang berbeza hendaklah diletakkan kata hubung di tengah-tengah ayat tersebut. Setelah diteliti, ayat tersebut menggunakan subjek yang berbeza namun predikat yang digunakan adalah sama. Oleh itu, subjek yang sama tersebut perlu digabungkan menggunakan kata hubung dan predikat yang sama pula perlulah digugurkan salah satu. Akhir sekali, mari kita lihat contoh 3. Ayat ini menggunakan subjek yang sama pada ayat 1 dan 2. Jadi, anda boleh gugurkan kata ganti nama diri pada ayat kedua. Seterusnya, perhatikan pula ayat kedua dan ketiga. Predikat ayat kedua sama dengan subjek pada ayat ketiga. Oleh itu, gugurkan subjek pada ayat ketiga. Kata majmuk yang sesuai digunakan untuk menggabungkan ketiga-tiga ayat adalah apabila dan yang. Kata hubung apabila digunakan untuk menggabungkan dua ayat yang menunjukkan masa atau keadaan sesuatu peristiwa berlaku. Kata hubung yang pula digunakan untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang berfungsi menerangkan kata nama di hadapannya. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat dan dapat menjawab soalan SPM dengan cemerlang.